Kamera ready, sound ready. 3, 2, 1, action. Assalamualaikum Tuan. Kami dari Sekolah Menengah Kebangsaan Enjin ke-6. Baik. Kami ingin melakukan sesi temu bual bersama Tuan. Baik. Jadi soalan kami adalah apakah kelebihan kami dan manfaat kami apabila kami mencuburi bidang teknologi pembuatan mesin? Okey, baik. Di antara kelebihan ataupun manfaat yang anda boleh dapat apabila mencuburi dalam bidang pemesanan ini, yang pertama sekali, produk-produk yang dihasilkan akan lebih, orang kata, lebih bagus, lebih baik. Sebab apa? Korang adalah generasi-generasi yang terbaru, generasi terkini. Yang mana generasi terkini sekarang ni, korang banyak menggunakan ChatGPT, banyak idea daripada AI. Jadi, bila korang dapat produk-produk tersebut, desain tersebut, korang akan hasilkan lagi produk yang lagi lawa, lagi comel. Yang kedua, dalam industri hari ini, kita tidak tersekat kepada pembatas saja, tak ada tersekat kepada pemesan saja. Sebab apa? Korang sendiri boleh cipta satu elemen yang mana korang hanya perlu duduk dekat rumah, tapi korang contohlah kan, pisau tak ada. Okey, ataupun pisau yang korang biasa potong daging tu biasa-biasa. Jadi korang boleh gunakan teknologi cloud, orang kata apa, IR 4.0, Industrial Revolution 4.0, yang mana dekat situ korang boleh gunakan elemen tersebut untuk kita enhance produk-produk yang kita boleh hasilkan daripada dalam rumah sendiri pun. Apakah manfaat JM Program Aswara? Aswara. Okey, right. Kalau belajar kat Aswara ni sebenarnya manfaatnya banyak sangat. Okey, contohnya tak kisahlah belajar asasi ke diploma ke degree, tapi the bestnya adalah Aswara adalah salah satu institusi seni dekat Malaysia. Maksudnya awak tak boleh dapat kat negeri-negeri lain. Maksudnya belajar kat Aswara, peluangnya awak belajar secara bermula daripada tradisional sehingga ke moden. Okey, malahan juga yang bestnya belajar kat Aswara, sambil awak belajar, awak akan didedahkan belajar, maksudnya peluang dengan industri kreatif. Contohlah kita belajar kat Aswara, dalam masa yang sama kita dapat katakanlah RTM panggil program. Jadi kita akan hantar pelajar-pelajar kita untuk terlibat secara tak langsung dengan RTM. So dekat situ nampak tak pengalaman dia lebih mahal daripada kita hanya belajar saja. Apakah kursus atau program yang ditawarkan oleh universiti? Okey, kalau untuk UMPSA, kita menawarkan program yang berfokus kepada bidang engineering dan juga teknologi. Selain itu, kita ada juga program-program selain seperti sains gunaan, pengurusan, sains matematik dan sebagainya lah.